Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam sesi ini, kita akan menganalisis Pizza Hut menggunakan bisnes model kanvas. Ramai orang melihat Pizza Hut sebagai restoran pizza biasa. Tetapi sebagai pelajar perniagaan, kita perlu melihat di sebalik jenama. Kita tidak hanya tanya, sedap atau tidak. Kita tanya, bagaimana struktur model ini membolehkan ia bertahan lebih 60 tahun. Pizza Hut diasaskan pada tahun 1958 di Wichita, Kansas. Ia bermula sebagai restoran kecil dengan konsep makan bersama keluarga. Konsep ini nampak sederhana, tetapi sebenarnya ia membina satu asas yang kuat. Mereka tidak menjual pizza sahaja. Mereka menjual pengalaman makan bersama. Kemudian mereka berkembang melalui sistem franchise. Di sinilah strategi sebenar bermula. Model franchise membolehkan pertumbuhan pantas tanpa modal besar daripada syarikat induk. Rakan franchise melabur. Syarikat induk mengawal jenama dan sistem. Namun dunia berubah. Tingkah laku pengguna berubah kepada penghantaran dan digital ordering. Persaingan menjadi lebih sengit. Kos operasi restoran meningkat. Pizza Hut terpaksa menyesuaikan diri. Mereka mengecilkan format kedai. Mereka melabur dalam aplikasi. Mereka memperkukuh penghantaran. Sekarang kita analisis satu persatu melalui BMC. 1. Segmen pelanggan. Baik, siapa sebenarnya pelanggan Pizza Hut? Mereka tidak menyasar golongan eksklusif. Mereka menyasar pasaran massa yang luas. Segmen utama ialah keluarga. Keluarga biasanya membeli dalam kuantiti besar. Mereka sensitif terhadap harga. Mereka menghargai pakej combo dan promosi. Segmen kedua ialah pelajar. Pelajar tertarik kepada tawaran diskaun. Mereka responsif terhadap kempen pemasaran agresif. Segmen ketiga ialah golongan bekerja. Golongan ini menghargai kemudahan. Mereka tidak mahu memasak selepas waktu kerja. Mereka mahu penyelesaian cepat dan boleh dipercayai. Di kawasan bandar, segmen penghantaran menjadi semakin dominan. Bagi mereka, suasana restoran tidak penting. Kelajuan dan ketepatan lebih penting. Perhatikan satu perkara. Strategi ini tidak membina jenama premium. Strategi ini membina volume dan kekerapan pembelian. Soalan untuk anda fikirkan. Adakah model ini akan berjaya jika mereka fokus kepada pasaran mewah sahaja? 2. Cadangan nilai. Sekarang kita lihat cadangan nilai. Apakah yang benar-benar dijanjikan oleh Pizza Hut? Mereka tidak menjanjikan keunikan luar biasa. Mereka menjanjikan kebolehjangkaan, rasa yang konsisten di setiap cawangan, menu yang luas untuk pelbagai selera, harga yang jelas dan mudah difahami. Pakej combo memainkan peranan besar. Ia mengurangkan beban membuat keputusan. Ia memberi persepsi nilai tinggi. Ia meningkatkan purata nilai pesanan. Kemudahan juga ialah elemen utama. Pesanan boleh dibuat melalui aplikasi. Pembayaran boleh dilakukan secara digital. Prosesnya mudah dan standard. Gabungan ini menjadikan Pizza Hut sebagai pilihan praktikal. Mereka bukan destinasi gourmet. Mereka ialah penyelesaian harian yang boleh dipercayai. 3. Saluran. Saluran Pizza Hut berkembang mengikut perubahan pasaran. Pada awalnya, fokus adalah makan di restoran. Restoran memberi pengalaman fizikal. Ia membina kehadiran jenama di kawasan setempat. Namun kini, saluran penghantaran menjadi penyumbang utama. Aplikasi mudah alih membolehkan pesanan dibuat dalam beberapa klik. Platform pihak ketiga memperluaskan capaian pelanggan. Saluran telefon masih digunakan di sesetengah pasaran. Ini menunjukkan adaptasi mengikut konteks tempatan. Model pelbagai saluran ini mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu saluran sahaja. Jika trafik restoran menurun, penghantaran menyokong jualan. Jika platform pihak ketiga meningkat, mereka memanfaatkannya. Ini menunjukkan fleksibiliti dalam reka bentuk model. 4. Hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan di Pizza Hut adalah berorientasikan transaksi. Mereka tidak membina hubungan eksklusif jangka panjang seperti jenama premium. Sebaliknya, mereka membina hubungan melalui promosi berkala, kupon diskaun, program kesetiaan, notifikasi dalam aplikasi.
Data pelanggan digunakan untuk menghantar tawaran disasarkan. Jika pelanggan kerap membeli combo keluarga, tawaran yang sama akan dipaparkan semula. Fokusnya ialah pembelian berulang. Kelajuan dan ketepatan menjadi asas hubungan ini. Jika pesanan salah atau lewat, kepercayaan boleh terjejas. Jadi sistem operasi sangat kritikal dalam mengekalkan hubungan ini. 5. Aliran pendapatan. Pendapatan utama datang daripada jualan makanan. Tetapi royalti Franse ialah sumber yang sangat penting. Setiap cawangan Franse membayar royalti berdasarkan peratusan jualan. Ini menghasilkan aliran tunai yang lebih stabil kepada syarikat induk. Selain itu, terdapat yuran penghantaran dan promosi khas. Strategi harga mereka seimbang. Harga perlu cukup rendah untuk menarik volume. Margin perlu cukup untuk menampung kos operasi. Inilah cabaran utama model ini. Volume tinggi tetapi margin nipis. 6. Sumber utama. Sumber paling berharga ialah jenama. Jenama membina kepercayaan global. Apabila pelanggan melihat logo Pizza Hut, mereka sudah mempunyai jangkaan tertentu. Selain jenama, sistem operasi standard sangat penting. Manual operasi memastikan setiap cawangan menyediakan produk dengan cara yang sama. Rantaian bekalan berpusat memastikan bahan mentah konsisten dan kos terkawal. Platform digital juga menjadi aset strategik. Tanpa sistem pesanan yang efisien, model penghantaran tidak dapat berfungsi. 7. Aktiviti utama. Aktiviti utama merangkumi operasi restoran harian. Ini termasuk kawalan kualiti dan latihan pekerja. Pengurusan menu juga penting. Menu yang terlalu kompleks meningkatkan kos dan kesilapan operasi. Pemasaran promosi dijalankan secara berterusan. Kempen baharu memastikan pelanggan terus tertarik. Pengurusan Franse memastikan piawaian jenama dipatuhi. Teknologi menyokong pembayaran, pesanan, dan pemantauan prestasi. Semua aktiviti ini perlu selaras untuk menyokong skala. 8. Rakan kongsi utama. Franse ialah tulang belakang model ini. Mereka menyediakan modal dan pengurusan tempatan. Pembekal bahan mentah memastikan konsistensi dan kestabilan kos. Penyedia teknologi menyokong sistem pos dan aplikasi. Platform penghantaran memperluaskan pasaran tanpa kos pembukaan cawangan baharu. Model ini menunjukkan kepentingan ekosistem rakan kongsi. 9. Struktur kos. Kos utama termasuk bahan mentah dan buruh. Sewa restoran ialah kos tetap yang tinggi. Pemasaran memerlukan pelaburan berterusan. Kos teknologi meningkat seiring dengan transformasi digital. Model Franse membantu memindahkan sebahagian kos dan risiko kepada rakan Franse. Ini meningkatkan fleksibiliti kewangan syarikat induk. Penutup video. Baik, apakah kesimpulan utama? Pizza Hut bukan model yang kompleks, tetapi ia sangat selaras. Segmen pelanggan massa, nilai praktikal, operasi standard, skala global. Apabila semua blok dalam bisnes model Canvas menyokong satu strategi yang sama, model menjadi kukuh. Pengajarannya jelas. Model yang berjaya bukan tentang menjadi paling unik. Model yang berjaya ialah model yang sejajar antara pelanggan, nilai dan operasi. Fikirkan tentang perniagaan anda sendiri. Adakah semua blok dalam BMC anda bergerak dalam arah yang sama? Itulah persoalan sebenar. Terima kasih. Jumpa lagi dalam sesi seterusnya.